Bolehkah membaca penghulu istighfar sebelum memberi salam? Mungkin ramai dah orang yang tahu. Ada seorang dua yang tak tahu dalam masjid atau di luar masjid malam ni, penghulu istighfar ni Nabi yang beri gelarang. Maknanya kita biasa astagfirullah, Allah ampun dosa kita sekali. Kata pula astagfirullah, dua dosa Tuhan ampun. Kalau kita nak lebih lagi, astaghfirullahalazim. Nak lebih lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka Nabi beri kita satu istighfar yang panjang sikit, namanya penghulu segala istighfar. Ya, sekali baca macam 1000 kali astaghfirullahalazim. Nabi pun sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bacalah sama-sama sebelum tidur. Mudah-mudahan kalau kita mati tidak ada sedikit dosa yang kita bawa ke alam barzakh. Jadi soalan dia, boleh baca tak sebelum salam dalam sembahyang? Ulama jawab, boleh membaca doa sebelum salam selepas membaca tahiyat akhir. Contoh, bil alamin innaka hamidum majid. Faham? Maka situ tempat sunat baca doa. Yang afdal doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa azabil qabri wa min azabin nar, dan seumpama tu doa Rasulullah. Orang tanya Aisyah, Nabi tak pernah tinggal baca semua doa sebelum salam. Kemudian kalau kita tanya baca doa lain pula, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Cuma yang afdal yang Rasulullah baca.